Tuan Pengarah, rasanya di manakah sebenarnya inspirasi utama untuk filem ini dan what is the most important message you nak sampaikan? Silakan. Hi, selamat good night everyone. Selamat petang, good evening. Saya ada pengarah. I'm actually quite nervous now. Okay. So I think It's okay. Bagi semangat. Okay, sebenarnya cerita ni inspirasi cerita ni datang daripada satu kisah benar yang kami pernah dengar pasal dua adik-beradik yang terpaksa terpisah sejak kecil sebab miskin. Si adik tu dibesar di luar negara. Lepas tu tahun-tahun kemudian adik dan abang tu dia dapat bertemu semula. So dari segi kisah benar ni kita kembangkan dan masuk sekali dengan elemen-elemen tinju dan jadikan movie ni lah. Kisah benar. Lepas tu message yang nak deliver from this movie, I think is about the family. It's more to the family. Sebab to me as a father of two sons, I boleh faham pilihan-pilihan. Kadang-kadang ada pilihan-pilihan yang the parents bagi atau uruskan kepada anak-anak sendiri. Actually is for the kids. Is for the kids to be grow better or live better. So I think on top of that, mungkin saya boleh tambah sedikit sebab cerita ni is about family. Apa yang tadi Ishrang cakap tadi memang itu cerita ni lah. But I think more to that is about takdir. We cannot choose the family that we are born in. So semua keluarga, semua ahli member ada cabaran dan dugaan masing-masing. Yeah, so tak kisah apa-apa pun, kalau family together, we can do everything. So I think that is the message pasal takdir. If you boleh tambah sikit, apa sebenarnya potential untuk filem ini yang you nampak untuk pasaran, untuk penonton-penonton, what you can offer to I mean, kita sebenarnya bila kita orang plan nak release this movie, we hope lah, kita orang berharap bahawa cerita ni adalah perhaps one of the first movie yang pasal action, pasal family, yang akan bagi satu fresh punya taste lah for the market. But then everybody knows Tarung sudah keluar. So it's okay. I mean, it's a very different story, and we have Tarung punya pelakon kat sini juga. So it's I mean, we are okay, we are fine. I mean, we are totally cool with it. I think the market should be like this. We help each other, we push each other. And I think our story is very much different compared dengan Tarung. But then again, not just Tarung, but I think for the Furious to stand in the market, we have kita orang punya identity. And first of all, this is the first boxing movie kat Malaysia. And then tepuklah korang. Yes. Kasih. And then macam Heng dia very dedicated, so we bagi latihan neraka kepada kita orang pelakon 12 minggu. Let them talk about that later. And then our boxing coach is here, Alex. He's a professional coach. And then the one yang Daniel punya pelatih lah dalam cerita, dia berlakon juga dalam cerita yang masalah itu. So he's our boxing coach. So I think in short, in this movie we have a lot of first time dalam cerita ni. It's about boxing. And then kita dapat tengok hot guy, hot hang. This is also part of our strategy. Did it work? Yes. Thank you. Okay, alright, okay, thanks. Baik, apa kata kita dengar respon daripada korang? Tepuklah Zola Rifin korang. So, boleh respon tadi pasal latihan neraka tu tadi tu? Memang rasa neraka sangat ke? Hello. Oh, okay. Respon saya untuk latihan neraka. Okay, saya mulakan dulu, guys. Thank you for saying. Saya dengan Bear, nama glamour Bear, dan juga Adrian, kita orang berjumpa di set Magic Rompak. Ya, kita jumpa di set Magic Rompak dan saya terdengar yang dia orang nak buat cerita pasal boxing. Jadi Bear akan
debut untuk Bel lah. So saya dengar boxing. So saya boxing adalah satu sukan yang saya suka daripada kecil, dan saya mengimpikan role sebagai boxer. So daripada dulu lagi saya cakap, look, one day kalau dapat buat cerita boxing kan best. Tak tahulah kita kisah, sebab saya pun besar dengan, saya rasa ramai kita semua pernah tengok cerita boxing masa kita kecil-kecil dulu, Rocky itu ini semua. Jadi dalam kepala saya bestnya. Tapi saya beberapa tahun lepas saya biasa saya buat cerita mengenai sukan MMA, which is the first MMA punya movie dekat Malaysia. So bila dia orang cakap pasal boxing, saya macam think, oh tak nak offer aku ke? Tapi saya tak ada pun dalam senarai itu sebenarnya. Tak ada offer pun. Saya yang offer diri saya sendiri. Lepas beberapa bulan bila saya jumpa dengan Adrian, saya cakap, look, dah kas belum orang kau? Dia tukar. Dia cakap dah kas belum? Belum. Dia cakap belum. Tak ada lagi siapa. Saya cakap, bulan puasa berkat bulan puasa kot. Saya macam kan, tapi masa tu dengan tak sedar diri, saya macam petik ais masa tu. Saya pun macam boleh je, tak apa aku trade. Lepas tu beberapa bulan selepas tu saya buat dubbing untuk Baju Rompak, kita jumpa dekat studio. Dan saya tanya lagi sekali. Betul. Masa tu saya sepatutnya saya shoot another movie, dan movie tu tak jadi buat, tunda ke tahun seterusnya. Lepas tu saya cakap kat Adrian, that's it lah. Saya masa tu saya lock terus lah. First time dalam kerja saya cakap, ni ambil aku je lah. Ini dalam filem dubbing. Betul. Ambil aku je lah. Aku turun 20 kilo. Tak pernah dalam hidup. Tapi pitching tu penting kan kawan-kawan. Kita tahu, kita think later. Kita pitching tu yang paling penting tu. Saya lempar je 20 kilo aku turun. Lepas tu saya Time tu berapa kilo? masa tu saya 103 kilo. Banyak nak tanya masa tu. Kalau tengok balik Baju Rompak, ini 2 size down. Baju Rompak dah sekarang 2 size down. Saya 103 kilo ketika tu. Masa tu saya cakap, bagi aku turun 20 kilo. Lepas tu saya tengok macam, berapa masa aku ada. Tapi saya tahu yang saya ada masa dalam 2 bulan lebih. Dan biasalah kita akan shoot dalam sebulan lebih. Dan scene saya tu akan ditolakkan ke hujung. So saya rasa bagi saya ada time lah. Jadi bermulalah episod saya masuk. Masa tu sekali dah training lah. Saya masuk lah jumpa ke Alex punya gym. Alex ketika tu extremely friendly. Masa tu saya pun buat itu dengan macam peti ais, bergerak dalam gym yang kita orang shoot tu. Gym saya tu, itulah gym yang kita orang training berbulan-bulan. Jadi saya pun tengok abang High Rocks kita dengan abang model kita cakap, meninggal aku ni kalau nak training macam ni. Tapi tak apalah, saya train juga. Sebab saya nak kan, saya nak dalam resume saya, dalam hidup saya, bila saya tengok ke belakang nanti saya cakap, aku pernah buat cerita boxing sekali. So, of course cerita tu bukan semata-mata boxing. Tapi Alhamdulillah dalam kerjaya saya ada benda tu. Itu saya punya bucket list. Jadi bila saya train lah, saya train sampai lah dalam kepala saya just nak nampak macam boxer. Saya nak masuk dalam ring supaya saya blend sekali elok dengan Ikmal. Sebab saya kalau lawan dengan Ikmal, susah lah pula nak blend dengan dia kan, mati. Lepas tu saya kebanyakannya saya training memang susah sebab dia orang boleh makan. Brother kita makan durian lepas training. Saya makan cekelat angin je lah. Saya nganga, saya tidur lapar, saya bangun lapar. So saya paksa juga diri saya untuk nampak macam tu sebab saya tak nak menyesal bila saya tengok premier nanti. So Alhamdulillah saya tengok tu. Good job, congrats. Wow. Baik, mungkin ada ramai lagi nak tanya tu, tapi kita pergi pada Sky dulu. Hai Sky. Assalamualaikum. Buatlah lagi tempur dulu. Thank you semua. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir. Pertama kali saya dengar pasal filem The Furious ni, saya dengan Abang Zul masa tu. Kita dekat set, kita tengah shoot filem. Tiba-tiba dia datang kat saya, dia cakap, "Oi Sky, kau buat cerita boxing kan?" Saya cakap, seru pula ni kan. Dia pula pitching kau. Dia pitching dulu. Dia producer. Tahu-tahu minggu depan baru saya jumpa dengan team Act 2. So from there saya masuk training dulu. And of course, I think first month He's the first one yang masuk training. So after that kita dapat tahulah training macam kalau Abang Zul punya challenge was to turunkan berat, saya punya challenge adalah untuk naik berat. So saya pada masa tu saya 67 kilo nak naik. Tak ci. Kan? Betul challenge je kan. Tenang kan. Memang kuat lah. Itu buat dia. So masa tu kita dapat lah makan segala benda yang kita nak makan kan. So I think that was
my point lah, apa yang saya cuba nak cakapkan, saya juga sangat saya sangat bertuah dan saya sangat proud dengan apa yang telah ditunjukkan, apa telah dibikin, dengan the amount of hard work, the amount of training and the amount of dedication and the fire that we all put in during training and pre-production. I think this is something to be proud of lah. Yeah. Baik, Iqbal, jadi durian awak. Assalamualaikum semua, thank you rakan-rakan media hadir. Saya sebenarnya malu. So, apa tadi soalan? Macam mana rasanya awak yang ini Zul Arifin yang approach awak? Oh, saya yang kedua saya rasa di cast after saya punya fight Fury dengan Han Hakim. Time tu Adrian hantar team untuk tengok saya punya fight. Dan habis je fight tu, diorang panggil saya untuk casting. So masa casting tu saya cakap ke Adrian yang saya sebenarnya tak ada basic sangat boxing. Saya just fight untuk apa? Untuk pengalaman dan duit lah. Dan that time dia kata, nak tak kalau training betul-betul as an athlete dan you akan fight betul-betul dalam filem. So saya cakap apa lagi yang kena buat. So dia cakap I kena naik 79 I think kan, sebab sebab diorang nak visual tiga cast ni semua sama besar. That time I tak tahu lagi Abang Zul berlakon untuk Watak Firdaus. So saya cakap let's go lah, saya try buat. So, sama juga saya punya struggle adalah naik berat. Saya makan apa saja depan Abang Zul pun saya telan. Kau memang tak ada adab ni. Dengan Abang Zul punya tembikai tu saya makan sekali. Saya cakap abang saya kena naik berat, abang kena turun, abang kena turun sikit. So memang struggle dia punya training. Saya memang ada masalah untuk naik berat. Itu adalah maksimum yang saya boleh naik. Dan saya tengok tadi saya agak buruk sikit. Saya punya apa nama gemuk sikit lah. Tapi apa-apa pun saya proud. Thank you Alex, train saya daripada yang nanti sampai saya rasa saya adalah seorang boxer. So saya berbangga. Macam mana you dapat first time dapat tahu yang you akan fight Dengan Zul? Zul. Dia nervous. Saya sangat nervous. Itu Abang Zul adalah saya punya wishlist untuk berlakon sekali. Wow. Saya tak sangka saya akan berjumpa dia dekat dalam filem ni. Saya ingat saya akan berlakon, saya jadi anak dia ke. Kali saya kena fight dengan dia. Kau turun dah. Dia main. Tapi bila korang tengok tadi, saya kalah jauh dengan Abang Zul. Presentable Abang Zul memang gila. Congrats. Yeah. Baik, kalau itu ceritanya daripada Boys, macam mana pula dengan Saudara Lim? How is it the response? Macam mana bertemu jodoh untuk Furious? Well, that was nothing but the highest respect to the cast, because for this film, I was really not expecting it to be this emotional. Kan ini film aksi, but it was so touching. And the action was very heart-clenching as well. So it really brings me so much joy and pride to be able to just sit alongside with so many amazing casts. So kudos to them, clap to them. That was such an amazing film. So I'm very proud to be a part of that for sure. Thank you so much. Baiklah, untuk Abang Zamarul, rasanya untuk abang rasanya apa yang tertarik untuk abang kata yes? Zamarul kata yes, I will be the same team. Okey, Assalamualaikum rakan-rakan media. Terima kasih sudah datang. Okey, untuk The Furious ni memang saya tak sangka cerita boxing ni dia ada feel kesedihan, kekeluargaan. Sebab masa kita syuting, walaupun kita tahu jalan cerita, kita tak expect dengan kelebihan editing kan, arahan daripada band kan. So hasil macam tadi tu saya rasa macam congrats. Dan sebagai pelakon ni, macam saya masa tu di offer tiba-tiba dia kata okey, filem The Furious. Memang kebetulan sebelum tu saya ada tolak satu filem, Marbat tak salah kan. So bila saya dapat tahu, saya kata okey, saya kena grab. Sebab saya nak berlakon, saya tak pernah berlakon dengan insan yang bernama Zul Arifin. Bro. Okey, jadi saya kata okey, saya grab.
Bila buat cerita boxing, dia kata, aku nak jadi apa dah tua-tua ni? Kan? Kebetulan pula tahun lepas masuk stand 3, cerita boxing. Rupanya jadi coach. Okay. So coach bukan boleh relax. Tak boleh relax. Tak boleh relax. Saya pun kena turun training. Daripada berat 80, dapatlah turun 71. Oh, jauh. Kan? Tak pernah buat stretching apa benda semua kan. Memang sakit badan, tapi alhamdulillah hasil dia sangat memuaskan. Dan sekali lagi congrats to team The Furious, Adrian dan juga Ben. Thank you. Yeah. Baik, yang pastinya Risa apa khabar? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk you sendiri, you rasa watak you dalam ramai-ramai bersindikan, you, how is it your position ni bila kereta waktu you boleh dapat ke? Macam mana cerita pertemuan dengan filem ni? Assalamualaikum semua. Thank you so much rakan-rakan media. Okay, masa Marisa disunting untuk filem ni, Marisa jumpa tuan director. Okay, masa tu Marisa tak tahu, lebih kurang sikit lah Marisa tahu kata ini kisah boxing apa benda semua. Tapi Marisa ni macam ingat kata, aku ke nak boxing? You know, Berangan tak salah. Yeah. But lepas tu orang kata, okay Marisa nak jadi watak mak. Marisa like, okay, sinonim dengan Marisa. I'm good. I got no problem. So sembang dengan tuan director, producer dengan Adrian. So sembang dan lepas tu lebih kurang macam okay, lebih kurang on. So ketika itu Marisa tak tahu lagi Zul Arifin akan jadi anak. Okay, so masa tu Marisa kata anak bongsu dah ada, Syed Iskandar. Check. Okay, not bad. Not bad. Okay, so not bad. Not bad. Nampak macam cahaya mata aku elok, okay. Elok terletak. Jadi lepas tu Marisa kata nak olah Marisa ni jadi tua tu not so bad lah. Tak banyak nak kena make up. Sekali tu okay, so dapat sekali dorang, I pun tanyalah lepas minggu tu kata siapa anak sulung? Zul Arifin kah? Apa? I'm like, Zul Arifin, I'm like okay fine. Okay Marisa, lagi 2 hari you datang buat fitting dengan makeup. Saya okay fine. So datang dengan baju apa benda semua, sekali dorang makeup. Dorang kata Marisa jangan buka mata, okay, layankan dulu. Nah, macam itulah. Macam itulah kebutuhan dia yang mana Marisa rasa macam of course. Macam Marisa, yes, menuju ke Jubilee Perak. Dan again because ialah anak Zul Arifin you all. Betul juga. Betul. Yang bongsu Sky, yang sulung Zul Arifin. Elok perbuatan dia. Tapi mak dia macam ni. Nak tuakan macam mana? But alhamdulillah, tim Adrian bagi Marisa okay. I okay nak dituakan macam mana pun okay. But dari segi kerja dengan Bear, first time Marisa. Dan bila dapat dia cerita sedih tapi macam Adrian dengan Bear, dia tak nak Mastura ni macam all the time meleleh air mata. You know, dia cuma ada certain scene yang memerlukan air mata tu berjerai-jerai, but yang lain tu banyak of pandangan mata, you know, feeling. But Marisa pun first time tengok, but Marisa rasa macam tadi macam okay, touching yeah. Thank you so much Adrian, Bear, for this opportunity. Yeah, thank you. Congrats, good job anyway. Yeah. Bagus, Tanya. Oh, terima kasih. Baik, dengan nota itu berkata kita buka pada Samadah. Kejap, sorry sikit. Boleh sambung. So, I rasa nama Heng Ek Siong memang mungkin susah sikit. Bear. So, saya di sini saya ingin merasmikan nama clever dia. You. Bear. Semua orang panggil Bear. Sebab kita orang memang panggil dia Bear. Dah lama panggil dia Bear. Okay, Bear? Berang Bear. Cakaplah awal susah. Okay, jom. Okay, Bear. Boleh silakan, kita ada mikrofon ke boleh bagi? Enjoy. Berlari. Ada kopi. So soalan dia, how did you all, what is the thought process of preparing that kind of choreography, that kind of editing punya process? Aku nak jawab kan? Okay. Agak I pula. Okay, thanks. Terima kasih. First of all, I rasa jawab dengan English lebih
is fluent sikit. Okay. So because before I'm becoming a director, I'm actually assistant director to Adrian, and of course, if you work with Adrian, you need to learn a lot of stuff. You need to know how to shoot everything. So itulah I dapat menaikkan dan tambah semua skill set untuk nak rakam action scene dan semua ni, dan juga sebagai AD, I pun mampu nak buat preparation macam the video board atau so it is a prep. To me, it's more like I will need more and solid prep before the shoot. So yang itulah bila kita shoot fighting scene, untuk scene fighting Sky dengan Iqmal tu kita ambil masa 3 hari je. 3 hari, lepas tu I kena buat scene fighting juga, ada scene drama dalam fighting tu. So itu bukan apa yang kita plan on the spot, itu yang kita plan before the shoot. Dan juga scene Bang Zul lawan dengan Iqmal tu kita shoot 6 days, 6 hari. Dan itu juga sebab untuk final fight ni lagi intense. So I kena prepare dan lepas tu I kena tulis semua the crowd. First day saya jumpa Abang Zul memang gemetar. Memang nak salam pun tak tahu nak panggil Zul ke nak panggil Abang Zul ke. Tapi saya cuba juga berborak. First day macam biasa macam tak layan sangat, so saya cakap okay. Saya rapat dengan Abang Zul bila kita orang bertumbuk sekali untuk scene final fight tu. Every day saya rasa macam dah lali dengan penumbuk Abang Zul tu. So lepas fight tu kita orang makan sekali, kita orang borak kat situ. Saya rasa macam yes, aura dia memang besar, tapi bila you tahu dia, you kenal dia, dia sangat-sangat give and take. Dia sangat-sangat membantu saya dalam akting. Dia selalu tanya saya, okey tak, boleh lagi ke apa semua kan. Dan saya nak share satu kisah. Satu hari tu Abang Zul macam tak ada mood sangat. Kau memang nak pecah ni semua. Tulis teman-teman, kau record lah sekarang. Satu hari tu scene fight ada 6 hari kan. Satu hari tu mungkin tak ada mood apa. Saya punya final fight tu tumbukan Abang Zul memang terasa sangat-sangat berat. Yes. Saya ingat ada satu shot tu memang kena kepala saya dan saya tumbang. Kita tak tunjuk lah tadi. Tapi Biar dalam back tu yang to saya nak cakap yang lepas saya kena tumbuk tu, saya tumbuk Abang Zul balik. Betul-betul. Dekat situ saya nak cakap yang Abang Zul memang sangat-sangat profesional bila buat acting. Dia tak kisah dengan siapa pun dia berlakon. Orang yang berlakon dengan dia tu sangat-sangat selesa dan senang untuk bekerja dengan Abang Zul. I remember that accident. Dia tumbang terus. Ni and back. Tapi tak boleh cut tu sebab cantik tu. So dia dulu cut cut. Sorry, Ben ada nak respon ke? Tak payah. Saya minta izin untuk share video tu dekat saya punya story. Tapi untuk aku ni, aku rasa kena respect sangat, bagi respect sangat kepada tiga pelakon yang memang dia fully commit. Dan bila kita dalam fight ni, yang shot semua tumbukan tu kita tak tipu lah. Yang tak lah 100%, lebih kurang 80% tumbukan tu memang kena. Badan tu memang tak elak ben. And then kena ben. there's one shot yang kita memang masuk dalam shot tu. You tahu tak shot yang mana nak cakap? Yeah. So if you all have a chance, kalau ada peluang lagi, pergi tengok sekali lagi. Bila Iqmal fight dengan Sky, ada satu punch memang kena teruk dekat Iqmal. Memang tapi Iqmal teruskan because the choreograph not yet finished. Dia memang sambung, tapi if you watch again, there's one shot. Iqmal, you ingat tak shot? Betul, ada video dah. Dia dah kaki dia dah tak boleh kiri dah. Dia pergi depan tapi kaki tak boleh kiri. So he lie basically on Sky. Sky kena ambil dia turun balik tapi dia kena sambung dialog. Yeah. So that was to me That was real lah. Very real. That was very real. Itu first time seumur hidup saya kena penumbuk yang dekat jaw. Orang selalu cakap And then kita pakai glove yang 10 ounce, memang professional punya gloves. And then sometimes glove tu keras kan. Saya dengan Iqmal pun sampai dah macam kau kita halal je lah kau tumbuk je. Yang penting shot ni jadi lah. So kesian lah Iqmal, dia kena dua tumbukan yang memang
tak sangka from Zul and Sky. Tapi best lah, Iqbal very professional. He carry on and then we bought the shot. Baik, soalan berikutnya silakan.